Sekali lagi, Malaysia jadi tumpuan dunia. Kali ini sempena lawatan rasmi PMX ke Rusia. PMX juga turut menerima kawalan kehormat rasmi dari kerajaan Rusia. Malaysia sebenarnya dah lama ada hubungan diplomasi dengan Rusia ni, iaitu sejak tahun 1967 lagi. Waktu tu, Rusia masih lagi di bawah Kesatuan Soviet. Pada tahun 2003, Tun Dr. Mahathir Mohamad juga pernah diberikan perhormatan oleh Rusia, iaitu Anugerah Order of Friendship, satu pengiktirafan kepada sumbangan Malaysia dalam hubungan dua hala. Untuk lawatan kali ini, satu momen yang paling mencuri perhatian ialah interaksi santai antara PMX dan juga Presiden Putin. Dalam suasana yang penuh formal tu, Putin sempat berseluruh tentang 3 takhta megah dalam dewan rasmi tu. PMX pun dengan tenang dan spontan jawab gurauan tu sampai satu dewan bergelak ketawa. Satu perkara yang kita tak boleh nak nafikan ialah kebijaksanaan PMX dalam berdiplomasi secara bersahaja. Apa pendapat anda tentang lawatan kali ini? Cuba komen dekat bawah.